Okay guys, so hari ni the day open house. Hey guys, so welcome to my open house 2.0. Hi guys, okay, so today 17 April pukul 11:08 pagi, and aku nak pergi beli barang sebab esok kita orang buat open house. Dah banyak tak beli, just beli macam kek pandan gitu. And aku nak pergi beli otak-otak dekat, tengoklah otak-otak Kempas ke, otak-otak JB ke, depends. Sebab pukul 12 adik aku balik. Hari ni kan hari Jumaat, so aku nak kena cepat. Lepas daripada adik aku nak pergi majlis sekejap, baru balik kampung, and then baru beli kek brownie. Sekarang ni dah pukul 12:31. Tadi aku ambil dia lambat setengah jam sebab aku sampai sana pun tepatnya pukul 11:45 gitu. Lepas tu aku duduk call bapak aku, tak angkat. So ini dia je keadaan di dapur, sangat sempit. Ni ada telur, dah rebus telur. Lepas tu itu mak aku dah buat laksa punya kuah. Bukan buat tau, dia macam baru blender ikan. Okay, sekarang ni aku nak buat air. Ada air dah jerang. Gula aku kena tambah. Ambil lah gula di sini kan. Aku sebenarnya emo sebab mak aku nak guna yang tu, balang tu. So ini ikan dia, nasi empek untuk rendang ayam dengan kuih kuning. Ni ada telur untuk laksa pening. Dan tada, tengah isi tu untuk lauk-lauk semua. Ni baju kita, cuba teka pattern apa. Puding custard siap. Lepas ni kita nak buat kuah dia pula. Fokus. Ni aku letak mangga guys. Jelly ball tu jelly mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan aja. So next kita buat Nutrijel punya. Aku tak tahulah kan serbuk. Like mana kita nak tahu dia punya perisa ni. Oh, I got it. Kat sini lah. Sini perisa guava. Yang ni perisa guava. Sini kelapa muda. So which one goes well with mangga? Ataupun nak buat kosong. Ni lampu aku beli. Tunjuk sikit lampunya. Buka. Buka lampunya. Aku beli kat Eko guys. Kat Eko. So sekarang dah pukul 1.34 pagi, and aku nak masak keropok. Satu balang ni ya guys. Satu balang, so ada 3 plastik tu. So let's go. Okay guys, so sekarang ni aku nak pergi pick up makanan dekat BBU, and then aku harap brownies ada. So aku pakai baju ni dulu, tapi malam nanti aku pakai baju lain ya. Balik rumah nanti aku mandi lagi. Okay guys, so hari ni the day open house, and then jemput datang kepada sesiapa yang aku dah jemput. Yang aku tak jemput tu minta maaf sebab limited. Tapi nanti kalau aku buat lagi open house ni, nanti aku jumpa insyaAllah kalau kita masih kontak. And then nak tunjuk menu. Spaghetti, nasi empek, pulut kuning, ada laksa. So bahan-bahan untuk laksa, ini laksa aku baru beli limau, nanas. Ni putu mayam pun ada guys, jangan risau. Ayam, rendang ayam. Kita orang tak buat rendang daging sebab aku ada jemput kawan yang bukan muslim. So rendang ayam. And then ni sos nasi ayam serunding, makan dengan nasi empek dengan rendang macam lauk hari raya. Lepas ni spaghetti punya kuah
Ni nasi ayam punya sayur, buah tembikai, kek pisang, air, and then kerupuk. Dan ada gula-gula juga tau guys. So kalau nak ambil boleh ambil. Oh, lupa kat sini ada kuah laksa. Lepas tu ni ada nasi ayam. Dan ini koktel. Koktel ke? Sup lah. Sup nasi ayam, bukan koktel guys. Okay, so one thing aku tak faham kenapa tak susun lauknya sebelah lauk sendiri. Nanti kan orang keliru nak makan apa. So mereka susun balik. Pedok ke? Tak tahu, tak ada meja. Okay guys, jiran semua dah datang. Tak semualah sebab tadi ada open house dekat bawah sana. Lepas tu diorang terus pergi rumah ni. So kira ada 2 open house lah. Lepas tu aku dah siap lagi. Aku pakai tudung sulam ya hari ni. Kejap lagi aku tunjuk full outfit. Okay guys, tengok kita punya first kawan yang datang. Thank you datang. Orang pun datang. Okay guys, sekarang pukul 5.40 and ni situasi dia. Kat dalam pun ada lagi saudara aku dengan kawan-kawan aku. I feel blessed sebab dia simpan. Tengok ni. Alamak. Dia kan aku nak balik selalu dah jalankan dia. Ni aku sampai keluarkan. Bertuahnya El. Yang drama tu. Yalah, tapi ini yang lama ni. Terima kasih datang. Yeay, dapat apa? Dapat dry air. Tolong guys. Ni nak apa? Aku lupa je. Aku buat YouTube. Nanti akan masuk dalam YouTube. Sekarang dah pukul 8.40. Bunga sedara. Makan gula-gula pantang tu. Sampai tak istilah hantu. Oh, ketuanya. Ini keluarga yang last ya. Keluarga yang last. Bye. Bye. Nampak tak? Tak nampak lah guys. Telefon murah. Bye. Sekarang pukul 9.37. Ini yang tinggal. Ada lagi guys. Kawan-kawan aku tak ramai datang. So it's okay. Laksa pun ada lagi. Aku tak tahu ada banyak. Banyak lagi guys. Separuh bekas lagi. Banyak lagi. Yang dah habisnya pulut kuning. Tapi ayam rendang ada lagi. Nasi ayam laku. Aku pun spaghetti pun laku. Koktel pun aku dah tambah. Dah pukul 10 bulat sangat mesti telur. Aku dah lambat sangat. Apa kena sulam? Sulam ni nak letak atas. Tak jadi. Aku dah rasa asal aku pakai baju harmful. And then gorgeous girl eating ceker. Aku sangat suka ceker. Okay, today's rating 8/10 sebab 20% je kawan-kawan aku. Aku jumpa 25 orang. Kira lah kan. Ella, it's a wrap. Bye-bye. Thank you for watching. Hi guys, so hari ni 1 hari bulan 5. Hari ni 1 hari bulan 5. Apa ni, kita orang berempat tanpa baby pergi beli barang untuk esok kita ada open house 2.0. Asal beli grocery je mesti buat live. Aku tak bawa telefon lagi satu. Apa? Yang salah tanya dia. Ha? Yang salah tanya dia. Sarah ke L? L lah. Salah. Aku sampai keluarkan. L, bertuahnya L. Sarah ke L? L lah. Salah. L. Mana? Ni. L, tengok L. Mana kan? Kita. Yelah kan kat rumah hari tu punya ni. Green tea tu. Beli guys. Yang ni sedap. Yang ni yang biasa orang beli yang apa dekat mana? Thailand gitu. Memang sebelum ni packaging lain. Sekarang ni packaging lain. Ni ada 3-in-1 juga. Ni yang bancuh tu. I don't know guys. Tapi barang-barang kat Maiden ni semakin lama semakin mahal. Sebab Pama masa hari tu Pama, kau tahu Pama baby tu. Hari tu beli RM5. Sekarang dah naik RM7. And aku tahu ya RM7 lebih, RM7.50 gitu kan. Lepas tu aku nak beli, papa aku dia nak kacang santong tu. Tapi harga dia RM10. So aku tak beli, aku cakap tak payahlah, tak payah. Tak
beli apa lagi. Aku ni beli benda ni guna saran bapak aku. Sebab ada banyak kan, bapak aku pun dapat saran kan. Bapak aku dengan buah berpisah tiada. Aku kata aku nak buah betik, tapi tengoklah nanti beli kat baca buah ke kan. Kurma pula. Sekatilah mana kita tahu kita tak makan kurma. spaghetti 빼고 싶니 bon appetit 그냥 Tak dah beli banyak-banyak ni. Mak aku ingat guna cash money. I mean guna duit, tak guna Sarah. Aku macam lah, dari tadi aku scan-scan barang terguna Sarah. Sama je. So sekarang nak beli telur sebab telur dah habis kat rumah. And then mak aku beli beras. Yes, dengan nugget. Bisa tiada. Ni aku nak nugget. Nugget aku dah habis. Neneknya tak rambut. Ni boleh. Comel lah tu. Ni boleh dah. Nombor tak. Nombor tak. 2 troli. Bayar pakai Sarah, bayar pakai cash. Itu jangan letak bawah-bawah. Tengok guys. Manual lah tapi manual. Tolak manual. Resep pertama 269. Ambil resep pertama. Resep kedua RM25. Resep ketiga 203. So untuk open house 2.0 ni 500. Tak masuk lagi yang lain. Aku jarang tau beli bingsu sebab aku suka bingsu. Tapi bingsu terlalu manis untuk aku. Lepas tu ada juga Aicha. Aicha tu okey aku boleh terima. Dia tak manis sangat macam bingsu. And aku jarang try bingsu. Last aku beli bingsu masa roommate aku demam, aku belikan dia. Some of menu today and akan ada tambahan juga. Hi guys, so welcome to my open house 2.0. Okay, so hari ni should be jemput kawan-kawan alun je, tapi adalah jemput saudara yang tak datang hari tu. And then ada kawan-kawan aku yang tak datang hari tu. So yeah, let's go. Tengok apa yang ada. The most important, keropok. And then kita ada nasi tomato, carbonara, ayam kari. So ni semua menu. Aku dah tampal, semoga ada yang tak salah menu ya. So kita ada nasi tomato, spaghetti carbonara, makaroni goreng, roti jala, and then pulut kuning dan rendang daging. Sikit je mak aku buat. Ini dibuat sempena bapa aku kerja dekat company tu dah 35 tahun. And then kita ada sate. So ada 150 pieces sahajalah. And then kita ada cake marble, nona manis, kari pak kentang, buah jambu, puding cocktail macam biasa. And then air. Finally mak aku nak guna barang aku. Lalat ni nate betul. Jemput datang beraya. Betul ke? So siapakah tetamu pertama? Sekarang ni dah pukul 4.30 ya. Kita orang start pukul 4.30 ke 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni ada orang datang. Sebab hari tu tak ramai and banyak buang, so aku sedih. Okay guys, so tetamu pertama yang datang apa, makcik bapa aku. And then yang kedua and then kawan kakak aku ramai. Alhamdulillah. Tengok kan ada air orange. Air orange, ais lemon tea dengan sky juice. Okay, ini sky juice. Mana sky juice? Banyak lagi. Ni air ais lemon tea, ni orange. Masalahnya ais lemon tea ni lah aku betul. Adik aku kata tak sedap, tapi habis. Laku banyak kali daripada air orange. Aku kena interview guys. Customer kena interview. Guys, is a wrap untuk open house tahun ni. And ya, ini je yang tinggal. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang datang. And jumpa lagi insyaAllah next year. Bye bye.